Encik Muhammad Syakil Hazil bin Muhammad Zubil Remizer Persatuan Remizer Bumi Putra Malaysia menerusi segmen Response Piece. Pada pandangan saya, pelaksanaan budi diesel ini merupakan satu langkah yang positif kerana kerajaan memilih untuk melaksanakannya secara berperingkat. Selain itu, kalau lihat penurunan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 seliter bermula 1 Julai ini sudah tentu memberi sedikit kelegaan kepada golongan yang menggunakan kenderaan diesel untuk mencari rezeki sebelum pelaksanaan penuh, dan pendekatan ini bagi saya penting untuk menguji sistem, kemudian untuk menapasti sebarang kelemahan atau masalah dan membuat penambahbaikan supaya prosesnya lebih lancar apabila digunakan oleh lebih ramai rakyat Malaysia. Kita juga dapat lihat sambutan yang sangat menggalakkan. Dalam tempoh 2 hari saja, lebih kurang 18,000 permohonan kuota tambahan telah diterima dan lebih 40,000 transaksi telah direkodkan, dan ini menunjukkan memang terdapat peluang dalam kalangan rakyat yang layak untuk menikmati subsidi diesel yang lebih bersasar ini. Kalau kita lihat juga daripada sudut ekonomi, langkah seperti ini mengukuhkan kedudukan fiskal negara sambil memastikan yang bantuan ini terus diberikan kepada golongan yang benar-benar memerlukan. Pasti dapat membantu mengurangkan ketirisan dan menjadikan penggunaan dana kerajaan ini lebih cekap. Saya melihat budi diesel ini sebagai satu usaha untuk mengimbangi dua perkara penting, iaitu menjaga kebajikan rakyat dan pada masa yang sama memastikan urusan kewangan negara ini berada dalam keadaan yang lebih mampan. Perlu terus dipantau dan ditambah baik supaya manfaatnya dapat dirasai oleh seluruh rakyat Malaysia.